Denggi sering bermula seperti demam biasa. Apakah tanda-tanda awal yang orang ramai perlu peka supaya orang ramai tahu denggi bukanlah sekadar demam? Terima kasih. Jadi sekarang ni bila kita melihat keadaan tahun ni, dari segi pemantauan bahan kawalan penyakit memang tahun ni memang kes denggi naik lah. Jadi biasanya tuan-tuan dan puan akan melihat bahawa di kawasan perumahan memang ada banyak aktiviti KKM. Orang-orang kita turun ke lapangan lah. Jadi selain daripada demam, ada tanda-tanda sakit sengal-sengal badi, sendi otot, lepas tu ada muntah-muntah, itulah tanda-tanda yang awal. Jadi masa tu walaupun dia hari kedua, hari ketiga patut pergi jumpa doktor dan maklum kepada doktor bahawa saya ada nampak orang KKM untuk datang untuk buat siasatan, untuk buat kerja-kerja gotong royong. Jadi kena maklum kepada doktor. Doktor pun akan tahu ini lebih kepada denggi. Jadi maklum itu penting untuk disampaikan kepada doktor-doktor. Oh, jadi kalau demam denggi datang secara tiba-tiba tu, dia disertai dengan gejala-gejala yang doktor terangkan tadi, jangan anggap dia hanya demam biasalah. Pemeriksaan awal tu memang sangat penting. Ya.